Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar veteran-veteran? Anggota tentera sekalian. Bila PMX kata kita bangang kan, semua orang marah, semua orang melenting. Saya ada di situ. Pada masa cakap tu saya ada. Ramai yang ada, veteran-veteran tentera, Major kena, Lieutenant kena, Randi Kulub saya. Semua ada. Kenapa dia kata bangang masa tu? Sebab dia kata kita masih menyokong Barisan Nasional walaupun kita tak dapat apa-apa pun. Kita sebagai veteran tak dapat apa-apa. Tapi bila fikir-fikir balik kan, kita nak marah pasal apa? Serapan pagi kita dalam tentera, bangang bodoh ni serapan pagi kita. Okey, kita lupakan itu. Saya nak terangkan satu perkara. Kita ramai yang perjuangkan pelarasan pencen kita. Saya, Major Mio, Rani Kulub, Dr. Rafiq, Komander Rafiq, Major Mio, Dr. Mawar, ramai perjuangkan, ramailah ahli-ahli perjuangkan serata seluruh Malaysia. Tapi bila kita menang di mahkamah, apa kita dapat? Siapa cabar kita? Orang Barisan Nasional, Menhan. Sebab dia tak nak bayar. Alasan dia kita sama dengan kaki tangan kerajaan, nanti katakan kerajaan apa semua. PTL, PTD, PTU, cuma tak nak bantu kita. Sebab apa? Mereka bersekongkol. Saya nak cerita satu perkara, nak terang kepada veteran-veteran dan angkatan tentera. Terutama LLP. Saya nak ulang, LLP-ATM. Kena ingat tu, lain-lain pangkat. Kita semasa dalam tentera, kita berkhidmat sepanjang 21 tahun. Kalau kita berkhidmat 20 tahun, 22 pun tak apa. Tapi potongan gaji kita selama 21 tahun, 10%. Dipotong dan disimpan di lembaga angkatan tentera. Simpan kat lembaga tau, lembaga tabung angkatan tentera. Bila kita berhenti, tamat perkhidmatan, duit tu semuanya dipulangkan pada kita. Duit tabung kita yang 10% tadi dipulangkan kita puluhan ribu, 80 ribu ke, 70 ribu ke, 90 ribu ke, 100 ribu, tak kisah. Dan 15% duit kita, saya ulang, duit kita dihantar pada KUAP, Kumpulan Wang Pesara Angkatan Tentera. So, maaf, Kumpulan Wang Pesara. Kita ingat, kita 21 tahun kena potong gaji. Simpan lembaga tabung Angkatan Tentera. Berhenti, duit kita dipulangkan, 15% masuk Kumpulan Wang Pesara. Duit kita tu, saya ulang, duit kita. Yang kita tuntut tu. Pandang ke hadapan, kiri dan kanan, depan dan belakang. Pegawai tentera ada masuk lembaga tabung angkatan tentera? Tak ada. 1 sen pun dia orang tak carup. Cikgu ke, kaki tangan kerajaan ke, apa ke, dia tidak ada tabung. Dia tidak ada potongan masuk saya, dia tidak ada potongan gaji setiap bulan. Tapi kita dipotong, dia orang tak ada potong. Bila berhenti, dia dapat gratuity berpuluh-puluh ribu. Dia tak ada, duit dia tak ada nak potong masuk KUAP. Tak ada. Kerajaan dia bagi. Dia tak ada. Kita, itu sama dengan kita awam yang Menhan kata PTL, TPTD itu pun semua. Sebab dia apa? Sebab dia menguasai lembaga tabung angkatan tentera. Kita tak boleh nak tanya pun duit kita. Kita tak boleh persoal kepada. Dia orang bukan pencarum pun. Tapi kita ditipu-tipu. Kita minta naik pencen, pelarasan pencen, macam-macam jawabnya. Duit kita berjuta-juta dalam KUAP tu, bilion dah sekarang ni. Kita masih akur dengan pemerintahan hari ni, masih ikut BN tu, yang membodoh-bodohkan kita, yang mempergunakan Panglima Angkatan Tentera. Duit kita di lembaga tabung, siapa boleh tanya? Siapa boleh tanya? Saya nak tanya, setakat LLP dia nak bertanya. Yang duduk sana, Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Tentera, Timbalan TPTU, TPTD, TPTL, PTD. Kita nak tanya dia. Nak kena jeka boleh lah bang. Lalas dia orang bersekongkol. Dia bersekongkol. Kita tak dapat pencen lah. Tapi kita masih menyokong dia. Kita diperbodoh-bodohkan duit kita ni. Tak percaya, tanya cikgu, tanya kaki tangan kerajaan, tanya pegawai tentera. Dia ada caruman di lembaga tabung. Ada potong ke setiap bulan gaji mereka ni? Tak ada.
Kita ya askar ni, yang kita kata kita berkorban, apa semua, ada orang peduli. Ada BN merintah 60 tahun ni peduli kita. Ada dia ambil kira tu kita, pengorbanan kita. Bukan kita yang berkorban bang, anak bini kita berkorban. Tapi kita masih lagi akur. Sebab tu BMF kata kita bangang. Kita masih ikut je, kan? Fikir-fikirkan bang. Jumpa next session.